Agak-agak apa condition getah balancer korang waktu mileage 20,000 lah. Kita tengok motor RS ni dengan motor RS ni. Sebab dua-dua ni Alan datang check buat servis cuci oil strainer. Alan nanti kita check sekali balancer memang dalam package lah. Kita check dulu motor RS ni. Ini mileage baru 20,000. Kita check, kita on kamera. Kita dah buka bahagian clutch. Ni dah settle lah cuci oil strainer apa semua. Dan kita tengok, alright. Sini kalau tengok bahagian getah ni damper dah lah. Damper getah ni ada free play yang banyak. Kalau untuk motor-motor baru, Honda baru macam RSX, Honda V2 ke atas, free play yang banyak macam ni, boleh nampak banyak macam ni, itu normal. Tapi kalau untuk kita tengok, ini dia punya getah. Dia punya pin pula. Dia punya pin. Alright, nampak pin dia Okay, pin dia tengok, tak pun nampak. Okay, nampak? Okay. Dia punya pin nampak kecil. Pin dia still ada, tak patah, maksudnya okey. Motor ni spring dia aku tak pernah nampak nak kena pusing. Ini untuk motor ni RS. Ini RS V1 ke V2 aku tak pasti, macam V1. Right, kita tengok lah. Ini mileage 50,000 lebih. Mileage 50,000 lebih. Kau tengok ini first getah balancer dia. Pak, repair dia sikit sangat. Padahal mileage lagi tinggi. Tengok dia punya pin. Pin pun steady lagi, tak patah. So, dia punya spring, dia punya spring tak nampak lah. Aku nak kena pusing dia punya bahagian crank ni. Ini condition dia. Ini alang-alang buat servis package servis oil strainer. Memang dalam package tu kita cuci sekali oil strainer dengan cuci kerja keras apa semua. Dan kita akan check balancer sekali. Memang sekali dalam package. Biasanya kalau nak cerita pasal masalah balancer ni, RS V1 paling steady. Sebab apa, dah pakai mileage 1,000 pun, 1,000 lebih pun, dia punya getah balancer tu still fit. Free sikit je. Tapi kalau motor yang V2, V3 dah ke atas RSX, ada free play sikit, dia manja sikit. Sebab tu banyak yang kena care balancer motor-motor yang ke atas, bukannya yang V1. V1 memang tahan. So untuk korang siapa nak cuci oil strainer korang, nak check balancer korang, alang-alang boleh ambil package. Hujung tahun kita tengah murah sekarang ni. So apa-apa boleh PM kita untuk booking slot dan sebagainya.